Tiga perkara yang akan buatkan kita rugi dalam simpanan emas. Save dan share video ini dulu supaya mudah nak rujuk semula. Pertama, beli emas hari ini lepas tu bulan depan ataupun tahun depan terus dah fikir nak jual. Kita kena tahu emas ini adalah simpanan jangka masa panjang. Sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Makin lama anda simpan, makin banyak keuntungan yang anda akan dapat. Yang kedua, beli emas perhiasan sebagai simpanan. Nama pun emas perhiasan. Jadi, cukup sekadar pakai untuk perhiasan bukan simpanan. Emas perhiasan ini keuntungannya akan dapat 6 ke 7 tahun. Bahkan ada yang sampai 10 tahun baru boleh dapat untung. Kenapa? Sebab spread value untuk emas perhiasan ini tinggi. Boleh cecah 25 ke 30%. Tapi kalau gold bar ataupun dinar, minimum 2 tahun pun dah boleh untung sebab spread value-nya sangat nipis, terutamanya di public gold. Emas di public gold spread value-nya hanya 6 ke 9% sahaja. Inilah kriteria paling penting dalam jual beli emas. Kalau spread value dia melebihi 10%, itu adalah emas yang salah. Sekarang dah jelaskan, nak jadikan emas sebagai simpanan, beli je gold bar ataupun dinar. Nak mula dengan public gold, serendah RM100 pun dah boleh mula. Berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh terus klik link di bio atau rujuk pin video di profil cara-cara mulakan simpanan emas yang pertama.